Dekat abang, apa dia makna huwa? Contoh, ya. Sini kita tak sempat bagi nama kan. Apa makna antum? Gitu. Boleh aku boleh guna untuk soalan. Boleh? Okey. Dan dekat checkpoint tu awak akan belajar. So kita bagi masa 7 minit satu checkpoint. Boleh? 7 minit satu checkpoint. Dan kenapa ada coklat? Pelajar terbaik bagilah coklat. Juri ada untuk melihat anda aktif atau tidak. Okey, selepas tu mana checkpoint 1? Okey, 2, 3, 4, 7, 6. Okey, lepas ni selepas saya kata sila bergerak, ini berapa? 10 mari ke 1 pergi ke 2. Fesi bergerak ke tidak? Tidak, hanya pelajar sahaja yang bergerak. 10 pergi ke 1, 5 pergi ke 6. Nanti akan ada fesinya perempuan, pelajarnya lelaki. Dia boleh jadi. Boleh? Okey, bismillah. 7 minit dari sekarang. Jadi gini, menenya dah ni. Jadi menenya agak turun ni kata next. Saya bagi boleh yang random. Orang itu sama kalau saya ada. Kalau ni